Darah hulu balik. Oh. Tapi kalau kau cikgu-cikgu ni, tak tahulah sekolah lain tu kan. Kalau sekolah saya ni, sepawis dekat dah. Sebenarnya, kereta ni hutang seng kabel. Panjang tahu mana kabel mu? Panjang lagi kabel awal. Ia masuk dengan 5 ya tu. Semua orang tak tahu lah. Semua orang tak tahu. Tapi kita boleh tahu yang masuk dengan 5 ya. Dekat sebulan lebih. Tak menjejakkan kaki ke genteng. Tak segi. Tak segi. Bila ajak dia, tak cekak. Tidur. Cerita serai ni ada lagi serai daripada orang hantar tu. Cikgu makan, cikgu ayat kata, nanti kita bayar . Podcast ini ditaja khas oleh Warung Stesen Kelantan. Rasai kenikmatan nasi kerabu, nasi belauk, nasi dagang dan mi celup original dari Kelantan yang dibawa khas ke Penang. Warung Stesen Kelantan pasti ori. So guys, Assalamualaikum. Kita daripada Warung Stesen Kelantan. Kita sekarang berada dalam episod ketiga podcast seram lah. Perkongsian cerita-cerita seram pernah terjadi dalam kehidupan guest-guest kita. Kita buatnya di Warung Stesen Kelantan lah. So guys, first kali kita nak ajak terima kasih kepada Warung Stesen Kelantan sebab sudi menjamu selera kita. Ni kita ada 2 nasi kerabu hak famous. Nasi kerabu lemak bakar lah. Guest kita ni macam agak stres sikit lah kot. Mungkin sebab dia ada tanda-tanda kerasukan ke, kerana ke. So hari ni kita bersama guest kita bernama Azmi. Azmi hari ni dia nak berkongsi cerita lah sepanjang perjalanan dia menjalani kehidupan sebagai seorang peniaga. Dulu dia ni sebagai seorang penanda catering. Tak, penanda catering panggil. Panggil Mei je lah. Panggil Mei lah kita. Kecek Kelantan ke? Kita kecek Kelantan lah. Kecek Kelantan, okey boleh. Sebab kita nak mengatakan bahawasanya kita membawa Kelantan ni ke Penang. Okey boleh. Buat jadi yang boleh Kecek Kelantan lah. Boleh kita kecek Kelantan. Kau kena kecek sia kau sawadikap. Medan. Kelantan sudah. Kata sudah okey. Beres. So bila kita bercerita, dia sebab dia unsur serai cerita ni. Unsur serai ni macam main rara. Jadinya kita nak tahu kan sepanjang perjalanan dalam hidup nego ni. Antara peniaga Hak terkaya, hak ratus-ratus ribu Mei buat ni. Macam juta-juta lah saya kata. Aduh. adalah catering sekolah. Bila berniaga dengan catering sekolah ni, dia bermain dengan keuntungan juta-juta ni. Adakah Mei pernah saya kata terlibat lah? Bukan terlibat dengan unsur syirik. Bukan. Kita nak kata adakah Mei pernah terlibat dengan persaingan-persaingan yang kurang sihat ni? Okey. Onak ke kata tu? Beres. Kita nak start mana okey. Mula-mula kita nak betul ke abel tu. Untung berjuta-juta. Sebab sebenarnya kereta ni untung seng. Dia tak ada juta-juta, dia seng. Jadinya kita dimomokkan lah dengan juta. Ya betul. Tahu apa? Contohlah kita kecek mudah. Kita ambil kiraan mudah. Nasi paling murah abang makan kedai berapa biasa? Di catering sekolah kau? Di luar. Di luar lah ni, kalau nasi ayam di sekitar Kelang, lapar ya. Tahu tak, di catering sekolah, harga yang kita terpaksa masuk untuk menjadi penenda. Tu, harga dah lebih kurang 2 ya, maksimum pun 3 ya. 2 ya, 3 ya? Rasa ada hutang kau tak sebenarnya? Lauk ke apa? Lauk ayam, nasi, ayam gula. Ayam naik semacam? Lepas tu kan? Nak hutang. Nak hutang sejuta orang lah. Okey. Tu game, magic game dalam dunia catering ni. Kita rugi situ. Tapi kita hutang dekat bahagian macam kuih, benda-benda lain kita hutang. Sebab tu di sekolah ni ada chicken chop. Tapi sebenarnya kalau ikut ke Kementerian Kesihatan, tak weh. Jual chicken chop. Lepas tu kan boleh jual? Bukan gana boleh jual. Kita terpaksa menjual. Sebab apa? Budak-budak kita panggil gen baru lah. Gen baru ni dia dah terdedah dengan chicken chop, chicken grey. Kalau kita waktu ambil kuih tayak, saya tak beli. Tak kena? Tak beli.
kita biasa dah waktu bit. Gapo ni kak? Gapo ni be? Nak explain pula dia. Tapi Jadi kena buka buku siara. jadi saya pun tosih. Jadi efek lah pada jualan kita, keuntungan kita. Jadi Buat ni pun seret dah ni. Bila main hutang juta-juta kesing-sing ni. sebab itulah kita terpaksa lah orang panggil break the rule sikit. Kira pergi ke grade area. Cuma tepung ke apa air tu kita buat sendiri lah. Kita tak buat yang ready made, yang apa tu panggil, yang processed food. Sebab dalam Kementerian Kesihatan ni dia melarang processed food dijual di kantin sekolah. Hotdog ke apa semua tak boleh processed food. So macam wages kita buat dia, kita beli ketel, kita proses sendiri. Nugget pun kita proses sendiri. Tu buat lagi. Kita cicil air ke apa semua tu proses buat tepung. Okey, bila makin nasihat, makin nak makan nasihat. Kan jual nasi kamu boleh kat situ? Boleh, tapi tak ada orang nak makan. Budak-budak tak Kita buat juga nasi kerabu kepada cikgu-cikgu kat makan. Tapi kalau kau cikgu-cikgu ni tak tahulah sekolah lain tu kan. Kalau sekolah saya ni sepawis dekat dah lah. Tapi nak kan ada. Kita perlu menjaga orang yang give and take ada. Mutual exchange. Adalah sebab-sebab dia tu. Waktu tak apa. Waktu kita biarkan ia rahsia. Okey, jadinya kita bila berniaga ni dah. Kantin sekolah ni macam kita lah, kita kata untung juta-juta, lion-lion, trilion-trilion dah. Jadinya kita rasa mesti ada persaingan ramai. Cuba mengambil alih tenda-tenda tu. Okey, persaingan tu sebenarnya masa nak atas borel tu je persaingan. Tapi itulah the power of cable. Cable. Panjang taruh mana cable demo? Panjang lagi cable kawin. Keras tak mana kabel demo? Keras lagi kabel kau. Dia sebab dia main dengan tenda ni, dia perlu lawan harga. Contohlah, penenda A yang masuk dengan harga 5 ya. Kita nak menang, kita kena lawan apa? 4 ya. Tapi kita tak tahu harga dia. Yang masuk dengan 5 ya tu. Semua kita tahu lah. Semua kita tahu. Tapi kita boleh tahu yang masuk dengan 5 ya. Demo ada cheat code dah situ. Tu adalah networking yang Benda ni keras lah ni. Benda-benda keras lah. Boleh muka. Okey. So bila lah waktu kata the hidden hand. The hidden hand tu kita tak si cerita. Tak Sebab pun kita pun tak silah benda-benda terkait dengan pihak-pihak lain ni, ataupun kita menjentik pihak-pihak lain. Jadinya kita nak fokus pada cerita seram. Cerita seram boleh? Cerita seram. Bila cerita seram ni, macam kita ayat tadi. Sepehel orang bila kita nego di kantin-kantin ni, kita rasa untung, kita rasa hidup senang lah dengan berniaga di kantin ni. Dia ramai orang berdeki. Kerana bila ramai orang berdeki ni, dia mulalah cubaan sudi menyudi, hantar menghantar, santau menyantau, magic memagik. Magic memagik. Adakah terjadi dengan Cik Azmi? Okey. Nak cerita pasal cerita serai ni, ada lagi serai daripada orang hantar tu. Cikgu makan, cikgu ayat kata, nanti kita bayar Faham apa tak ayah? Berat. Waktu paling serai. Awak ni serang aku. Nanti kita bayar Okey, tak ada dah. Berapa kali dia buat kita? Setiap kali dia berasa nanti kita bayar Nanti kita bayar. Tinggal ambil duit. Waktu paling serai. Hati ni takut. Ni paling serai. Hati ni. Tapi kita bayar dah. Okey, beres, tak apa. Dia give and take tadi. Give and take biasalah. Tapi tak apalah. Waktu pun kita elakkan juga. Ini keras, ini keras. Ini keras. Hidup ini keras. Henyak sampai lunyai. Henyak sampai lunyai. Jadinya bila terjadi orang kata persaingan lah. Ni persaingan secara betul lah ni kita cerita ni. Okey, dia biasanya persaingan ni dia melibatkan kita penenda baru. Ada dah orang lama di situ. Orang lama ni maksudnya orang lama ni kalau boleh dia nak maintain situ. Sedangkan kontrak sepatutnya 2 tambah 1. Maksudnya 2 tahun. Kalau nak tambah lagi setahun. Okey. Dia setiap tambah setahun. Tak. 2 tambah 1. 2 tambah 1. Dia kontrak tenda tu 2 tahun. Tapi
dia akan panggil bonus lah. Dia tambah setahun lagi jadi 3 tahun. Lepas 3 tahun ni barulah dia buka tenda baru. Okey. Tapi bila buka tenda baru ni, berlakulah persaingan situ. Jadi orang lama ni nak kekal. Orang baru pula nak masuk saja. Okey. Katakanlah orang lama tu terpaksa keluar. Bila terpaksa keluar, Rasa ketidakpuasan hati lah. betul. Dia akan meninggalkan sisa-sisa lah pada kita. Penanda baru ni. Sisa-sisa maksudnya sisa-sisa. Sisa-sisa peninggalan dia lah. Tak boleh nampak kau, tak boleh nampak. Ya, ok nyata ada, tak nampak tak nyata pun ada. Maksudnya nyatanya dengan kerosakan, dengan punuh, cemar ke apa dia tinggal biar benda gitu lah. Okey. Macamnya benda-benda Tak nyata. tak nyata ni, ya tanya siap-siap lah. Mana gitu. Jadinya bila Azmin duduk dalam ruangan catering, apa antara terjadi lah kebiasaannya? Okey, nak ayat kebiasaan terjadinya tak adalah teruk sangat. Mungkin orang lain lagi teruk, tapi macam yang kita ni biasa, kita paling teruk adalah nebula, batuk tak berhenti. Kau hepatitis. Okey, tu the power of magic tadi ya. Habis klinik pergi, ambil darah, swab test, obat tak payah ya, nebula. Secara rawatan secara saintifik ke? Saintifik memang kita buat belaka. Tak ada lagi nebula. Nebula. Efek pada diri sendiri lah ni. Kesihatan lah, dari segi kesihatan. Bila kesihatan kita efek, jadi mental kita muka kacau. mental kacau, penat, nogi keten pun rasa malas, letih. Lepas tu efek pada anak-anak pula. Jadi nak marah sokmo ke apa, benda-benda gitu. Tapi paling nyata sekali benda kita rasa batuk je pun. Batuk ya. Batuk je pun. Benda kecil je. Habis obat nebula. Antibiotik. Tak tahu berapa kali refill lah. Tak tahu. Setiap bulan tukar klinik lain. Tak ilai-ilai juga. Makan madu, makan batu sauda. Jadi. Secara sunnah pun Tak jadi. Tak segi. Lepas tu kita panggil lah Roy. memang kenal Roy tadi. Kenal. Kawin kenal Roy kau demo semai podcast ni. Kita sajalah kita nak cerita. Sebab kita dengan Roy ni kita jauh. Sebab kita tengok dah podcast Roy. Jadi kita pun podcast juga. Sebab tu kita invite. Beres. Okay. Bila ajak Roy tu kan. Bila ajak Roy tu, kita tak nampak benda ni. Jadi Roy ni ayat kata ada situ, ada sini, ada penyakit ya. Lepas tu kita jauh kau. Buang. Sebab benda tak nampak. Benda tak nyata. Lepas tu dia pun kata buat cukur getah lah. Cukur getah. Dalam cukur getah tu kalau kita mikir logik lah. Apa perkaitan cukur getah? Dengan benda-benda tak nyata. Cuma dia kata cukur getah ni bersifat asid dah. Lepas tu macam ada tepat-tepat tu dia perlukan cukur getah. Dia tubik benda hitam. Benda cemar. Kadang-kadang tubik minyak lenda. Sedangkan masa tu kering. Kat latar tu kering. Lepas buh cukur getah tu Tubik minyak lenda. Ada video. Kalau nak kita boleh share. Boleh kita. Kalau tunjuk dekat klik pada video ni. Benda tu tiba-tiba tubik hitam. Jadi kita kita tengok depan mata. Mana tiba-tiba tubik hitam? Ni tak ada. Tak tahulah Roy baca ayat gapo tiba-tiba tubik. Tapi dia ada dalam episod 2 lepas dia ada kongsi pendinding. Cara-cara kata tak suri benda-benda mari dapat kali dia ada berkongsi lah. Tu pun ayat-ayat Quran lah. Bukan mentera-mentera jampi-jampi lah. Kita tak terlibat dengan benda kita. Kita ayat lalu kita disclaimer. Kita menidakkan sekeras-kerasnya perbuatan syirik. betul. Ni kita cerita ni Pun sebab kita nak suruh peniaga-peniaga berwaspada dengan isu gini. Lepas tu bila jadi cukur tu dengan tindak balas reaction amino acid. Amino acid kan. Lepas tu ilah sakit batuk. Nebula tu esok ke ilah batuk. Sekelip mata. Macam yang tak logik tapi main mikir mula. Belik dah. Kan boleh lah. Jadi kita tak mikir tak sudah benda ni. Jadi macam Sebab kata nak percaya tak boleh percaya. kena percaya ya. Tapi lepas buat tu hilang mudah-mudah. Ni boleh kita pergi klinik tu klinik semua tak jadi. Habis modal. Lah sekali pakai cukur getah harga neya tu boleh hilang. Dah lah tak kena makan pun. Tak kena makan. Tak kena makan. Tu kita syukurlah pada Allah sebab permudahkan benda tu. Tapi
benda-benda gitulah. Jadi menyerang cat tu tak adalah serius sangat. Cuma dia Efek pada tubuh. efek pada tubuh lah. Cuma sebab tak tahulah benda-benda serai ni berkali kita berani. Jadi kita tak serai mana. Jadi yang antara selain daripada tu lah kata benda hak tanah tak. Gapo hak macam cubaan-cubaan. Cubaan-cubaan lain lah. Cuba mengganggu. Cubaan lain, dia biasanya dia efek pada isteri lah. Isteri dekat sebulan lebih tak menjejakkan kaki ke genteng. Tak segi. Tak segi. Bila ajak pergi lah, tak cekak. Tidur. Rasa letih. Letih, malah ada belakang. Dia jadi mengganggu dia, emosi nak. jadi kita sore lah duduk pergi hari-hari. Dia tak segi. Mula-mula kita tak tahu apa. Tapi dengan Tuhan izin tu, Tuhan tunjuk apa. Okey, ni lah faktor-faktor. Antara hak tanah tu, benda tanah tu. Benda-benda dia bukan tanah sebenarnya. Royak kita yang macam jemari tabu lah. Jemari tabu. Bahan gapo kah secara spesifiknya yang ditabu tu? Wallahu a'lam, tak tahu. Dia lebih pada macam sebab kita tak ada niat nak walah ke apa, kita ya nak sihat, nak sihat Kita ikhtiar untuk sihat. nak sihat aja, malah nak ni. Kita pun tak ada dendam gapo lah. Tak ada dendam. Cuma kalau ada bunyi-bunyi, kita ada lah juga tidur dekat kereta tu. Macam bunyi-bunyi pintu ketuk gapo semua tu. Biasa. Kelibat-kelibat. Kelibat tak ada lagi. Harume ke? Kemenye tu ada bang. Kemenye. Demo nego kedai keting. Kau demo Jual. Dia tapi dia macam kemenye tu dia bang lah. Bang ke apa ni? Ada lah. Dia menandakan saya hadir. Berkali. Dia hadir di komen. Hadir di komen. Ya bang sikit lah. Tapi dia tak aja nak menunjukkan rupa lah. Kita pun takut juga. Kalau mari kita cepat patut minta lah. rasa kita. Jadinya bila antara kaca tubuh Azmi sendiri, kaca isteri, kaca peniaga macam anak-anak ni. Anak-anak ni dia demi semua. Demi semua. Tapi sebab kita pun nak minta air tawar dengan ustaz jadi tehlah sikit taklah demi parok. Demi semeta-semeta gitu. Jadi anak-anak macam gangguan ni tak ada. Tak ada lah. Tak ada sangat lah. Jadinya kalau sebab gini, anak kita tak bawa pergi keteng. tu sebab terlindung lah. Terlindung daripada Tepat gitulah. Okey, faham. Anak lebih macam di sekolah, di apa tu? Umur ngasuh. Kita tapak ngasuh. Jadi dia kurang mai keteng. Kurang berinteraksi dengan tempat tu lah. Jadi macam pergi keteng sepatutnya saya dengan isteri je lah. Tapi isteri pun dia tak segi. Jadi kita sorry lah. Galau sampailah setahap tu kita rasa letih. Kita rasa letih. Tak berbala dengan hutang juta-juta kepada sen-sen sana ni. Kita rasa kita melepaskan. Kita melepaskan dengan tenang. Ambil lah. Kita boleh cari juta lain. Jadinya selain daripada catering tu, macam dalam kehidupan Azmi sendiri tu, biasa travel jauh-jauh, pergi Kuala Lumpur, pergi Johor, pergi ke Thailand, Australia, Zimbabwe. Azmi biasa tengok tak macam benda-benda kelibat-kelibat semasa dalam perjalanan jauh. Tak tahulah, tapi tak rajin apa kelibat. Memang tak ada mencuba lah. Tak ada. Tak tahu apa. Tapi memang macam ketuk-ketuk tu biasa. Dia gangguan secara bunyi. Bunyi bagi salah. Tapi biasa ketuk-ketuk tu meta je lah. Ketuk-ketuk kita jekau sikit. Tak ada lah. Dia kena berani lah. Berkali tu kita keturunan pahlawan sikit. Darah hulu balik. Tu. Nakir tu. Okey, jadinya bila melibatkan peniaga egg apa cerita serius. Jadi kita nak setinggal lah sikit nasihat kepada orang hak membuat perniagaan lah. Nasihat agar jangan terlibat jangan terlibat lah dengan benda-benda syirik. Sikit sebanyak sebab kita boleh tengok dah kesal dia kan. Jadi gini lah. Kita nak ayak pun tak boleh juga. Sebab apa? Hati demo kita tak tahu. Betul. Cuma demo kena ingat. Demo hati kot esok-esok. Tu ada. Demo buat jahat. Taruh mana pun, demo mati juga. Kecuali demo memang tak mati-mati tak apa. Kebam nah. Kebam nah. Kadang-kadang pun demo mati juga. Bila demo mati juga, pandai-pandai lah demo. Pandai jawab. Jadi selagi.
bila buat bisnes ni santau menyantau. Sekarang ni zaman teknologi. Zaman teknologi. Antara cara santau terbaru lah ni apa? Azmi boleh kongsikan sebab lah ni Azmi bertukar bidang kepada marketing dan advertising. Okey sebenarnya saya tak cerita lagi background saya sebenarnya. Sebenarnya saya ni asalnya daripada marketing, orang marketing, digital marketing. Tapi mama saya dia handle 28 tahun kantin. Okey, tapi lepas 28 tahun tu dia berhenti. Dia nak peceng lah, dia cerita peceng. Lepas tu kita ni kata mulut lah, anak natu ni kata mulut. Sedap macam sedapnya kantin. Juta-juta? Bunyi juta-juta. Ejah mah. Mama pun ejah. Jadi kita masuk kantin tu dengan ejah tu, tanpa pengalaman, tanpa ilmu, langgar dinding. Tapi adalah guidance daripada dia. Cuma bukan bidang kita. Bidang saya adalah digital marketing sebenarnya. Saya buat marketing ke business owner, boleh save juta-juta, tapi bila handle business sendiri tak boleh. Rupa-rupanya business ni bukan hanya kepada marketing. Dia ada account, dia ada pekerja, benda-benda seram tadi tu. Jadi dia bukan marketing semata-mata. Jadi lah ni memang kita fokus pada bidang kita adalah marketing. So kita buat, kita tolong business owner lah biar go lah, fly lah. Okey, macam kita cerita tadi lah dok. Gapo santau-santau teknologi ni? Santau teknologi ni adalah kalau lah ni lah senang cerita. Santau teknologi TikTok ni orang boleh santau juga klien mesej ke saya kata TikTok yang kena santau apa kena ban. Follower 100,000. Follower 100,000 tiba-tiba kena ban. Dia kata orang main santau. Dia bukan santau, orang report saya. Bila orang report santau secara halus lah. Tu santau teknologi lah. Bagi saya tu santau teknologi yang menyusahkan orang marketing seperti saya dah peniaga. Selain daripada tu, adakah bad review ni adalah santau teknologi je? Dia lebih kepada busuk hati lah. Busuk hati sangat bad review. Tapi kalau bad review untuk improvement tak apa. Tapi kalau bad review memang untuk menjatuhkan tu memang masalah hati. Dia memang Teruk lah. Boleh. Jadinya kita pun tak si panjang-panjang je. So setakat ni lah untuk perkongsian kali ni. So kita harap kita jumpa lagi dalam episod-episod akan datang untuk sesi podcast di Warung Stesen Kelantan. So kalau anda ada guest-guest yang berminat nak join podcast ni, kita boleh letak pada komen tak? Nama-nama siapa-siapa, sains-sains. Tak perlu influencer, tak perlu artis. Kita nak dengar daripada cerita orang-orang marhain. Orang-orang marhain tak perlu ada follower juta-juta. Sebab kita nak dengar ikhlas daripada hati. Perkongsian hidup dia. So guys, kita jumpa lagi dalam next episode podcast seram lah kita panggil ni lah, di Warung Stesen Kelantan. Dan terima kasih kepada Warung Stesen Kelantan kerana menyediakan nasi kerabu nombor 1. Nasi kerabu lemak bakar ni. Lemak bakar di Pulau Pinang. Boleh makan tak? Boleh. Jadi kita lapar. Penutup podcast ni kita jemput lah untuk guest kita. Okay. So guys, jumpa lagi di dalam next episode. Bye-bye.